kita menyokong apa yang dilakukan, misi yang dilakukan oleh Sumud sebagai satu langkah membangkitkan kesedaran dan juga dalam masa yang sama sebagai satu usaha untuk menembusi sempadan Gaza bagi menyampaikan bantuan kepada rakyat Palestin. Dan hari ini kita tahu Israel telah menahan para aktivis yang terlibat, yang sebahagian mereka itu daripada negara kita, ada daripada Spanyol, daripada Itali, dan daripada negara-negara yang lain. Dan sebahagian mereka itu bukan Muslim, tetapi di atas dasar kemanusiaan mereka terlibat. Walaupun sebahagian kerajaan-kerajaan mereka gagal untuk membebaskan diri daripada cengkaman Zionis. Dan kita lihat usaha yang dilakukan oleh rakyat Palestin yang mungkin sebahagian orang menganggap sia-sia, kini telah benar-benar membangkitkan kesedaran dunia tentang betapa jahatnya Zionis ini.